أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن نصره وواله. Terima kasih kepada imam yang bertugas pada malam ini. Tuan-tuan sedang jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah Allah izin untuk kita pada malam ini sekali lagi diberikan kekuatan untuk sama-sama hadir menghidupkan malam-malam Ramadan ini. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, peringatan kepada rakan-rakan, man qama ma'al imami hatta yansarifa kutiba lahu qiyamu lailah atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, kita hadir pada malam-malam Ramadan ini adalah untuk kita menghidupkan malam-malam Ramadan dengan kita laksanakan solat sunat tarawih. Dalam hadis yang saya bacakan tadi yang diriwayatkan oleh Tirmizi, hadis sahih yang menyatakan bahawa sesiapa yang mendirikan, yang melaksanakan solat tarawih bersama imam sehingga imam beredar, yakni selesai melaksanakan ibadat itu, sembahyang itu, maka dituliskan baginya ganjaran orang yang qiyam semalaman. Tuan-tuan, lafaz yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ni, solat bersama imam sampai selesai, menunjukkan, menjelaskan kepada kita bahawa yang menjadi sunnah, yang menjadi anjuran adalah solat sunat tarawih bersama imam dari awal sehinggalah imam selesai melaksanakan solat witir. Jadi hadis ni menggambarkan, menunjukkan kepada kita bahawa fadilat yang besar bagi makmum yang laksanakan solat bersama dengan imam sehingga selesai, dan hadis ini menyatakan bahawa mereka layak mendapat qiyam sepanjang malam. Tuan-tuan, maksudnya seandainya imam itu mendirikan solat tarawih 20 campur 3, maka makmum juga perlu selesaikan 20 campur 3 bersama dengan imam. Sekiranya tuan-tuan, makmum itu ataupun kita nak mendapatkan fadilat pahala solat sepanjang malam, seolah-olah kita menghidupkan, mendirikan malam-malam Ramadan ini. Begitu juga jika imam melaksanakan solat 8 rakaat, macam mana yang kita duk buat, diikuti dengan 3 witir, maka makmum juga perlu menyelesaikan kesemua rakaat tersebut bersama dengan imam untuk melayakkan makmum tu ataupun melayakkan kita mendapat qiyam sepanjang malam. Jadi tuan-tuan, mudah-mudahan sahabat-sahabat kita yang meninggalkan majlis, meninggalkan solat itu hanya sekadar untuk berehat di luar dan juga menunaikan hajat, dan insya-Allah mereka akan masuk balik selepas ini untuk laksanakan solat tarawih sehingga selesai dengan imam. Kalau tidak tuan-tuan, alangkah ruginya tuan-tuan seandainya kita dah menghabiskan 4 rakaat, kita tidak menyelesaikan 4 campur 3 lagi untuk melayakkan kita mendapat semalaman, seolah-olah kita menghidupkan qiyamul lail ini. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu bukan tajuk saya pada malam ini. Saya malam ini diberikan tajuk berkaitan dengan doa. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam ayat 186 surah Al-Baqarah,
ayat berkaitan dengan wajib puasa 183, ayat tentang turunnya Al-Quran ayat 184, dan ayat tentang doa ini Allah selitkan, Allah letakkan dalam ayat 185 surah Al-Baqarah dengan firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Tuan-tuan, Allah menyebutkan ayat ini di tengah-tengah ayat puasa. Allah kata tanya ayat tentang puasa, kemudian ada ayat tentang Al-Quran, ada ayat tentang doa ini. Apabila hamba-hamba aku bertanya kepada aku, wahai Muhammad, tentang aku, kata Allah, maka bagitahulah bahawa sesungguhnya inni qarib, aku ni dekat dengan kamu. Ujibu da'watad da'i idza da'ani, aku akan perkenankan doa orang yang berdoa apabila dia berdoa kepada aku. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, kenapa ayat ini berada di tengah-tengah dengan ayat puasa? Nak mengkhabarkan, nak menunjukkan kepada kita, tuan-tuan, bahawa seolah-olah Allah nak berpesan kepada kita di waktu kita laksanakan ibadat puasa ini, waktu kita berlapar dahaga, waktu kita tahan hawa nafsu daripada makan minum dan juga perkara-perkara yang membatalkan puasa, jangan lupa, tuan-tuan, Ramadan juga adalah bulan untuk kita mendekatkan diri kita melalui satu ibadah yang disebut sebagai doa. Tuan-tuan, yang disebut sebagai doa. Kebanyakan orang kita, tuan-tuan, kebanyakan kita memang kita berpuasa, alhamdulillah. Tapi tuan-tuan, kita amat jarang kita nak memanjatkan doa ketika kita berpuasa itu. Sedangkan tuan-tuan, cuba kita tanya kita ni, kita tanya diri kita ni, waktu di saat kita laksanakan puasa dari pagi sampai petang tu, sampailah kita tunggu nak buka puasa, tunggu makan itu, tuan-tuan, banyak mana kita berdoa kepada Allah pada waktu itu. Kecuali kadang-kadang lepas semayang kita berdoa. Tapi waktu lain kadang-kadang, tuan-tuan, kita lupa untuk kita berdoa. Sedangkan tertera di hadapan kita, salah satu la turaddu du'a, antara tiga doa yang tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, antaranya satu, doa al-walid, doa ibu, doa ayah kepada anak-anak dia. Tuan-tuan, doa ayah dekat anak-anak Allah tak tolak, tuan-tuan. Yang kedua, doa as-saim, doa orang yang berpuasa, la turaddu, Allah tak tolak doa orang yang berpuasa ni, tuan-tuan. Jadi di saat-saat di waktu kita berpuasa, tuan-tuan, di waktu siang hari lah terutamanya, sampailah waktu kita tunggu nak buka puasa tu, tuan-tuan, kita kena banyakkan berdoa. Apa doa yang kita nak baca, tuan-tuan, yang kita nak minta? Kita boleh minta, antaranya, tuan-tuan, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah berikan kekuatan dekat kita nak menghidupkan puasa ini, nak mengharungi hari-hari berpuasa. Apa lagi yang kita minta, tuan-tuan? Kalau waktu malam bulan-bulan Ramadan, yang kita minta, Allah, Nabi sarankan, Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anna, minta supaya Allah ampun dosa. Tuan-tuan, itu waktu malam. Waktu siang, tuan-tuan, kita diajar, kita diminta untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, minta supaya hati menjadi lembut, minta supaya diterima segala amal ibadat, minta supaya diketemukan dengan Lailatul Qadar, dan selit juga di akhir di celah-celah doa itu, tuan-tuan, kita minta supaya, ya Allah, ketemukan aku dengan Ramadan yang akan datang. Tuan-tuan,
Kita berada di akhir Ramadan 1447. 1447, tak berapa hari lagi tuan-tuan, Ramadan ini dia akan meninggalkan kita. Dia nak pergi dah tuan-tuan. Dia akan pergi dan dia akan bawa semua yang dia bawa mai. Itu dia. Apa yang dia bawa tuan-tuan? Banyaklah yang dia bawa, keistimewaan yang dibawa oleh Ramadan ini. Dan tuan-tuan, bila dia nak pergi, dia akan bawa segala-galanya. Justru itu tuan-tuan, sama ada kita bersedia ataupun kita tidak bersedia tuan-tuan, kita kena tepuk dada tanya, takat hari ini tuan-tuan, bagaimana dengan doa kita? Macam mana dengan doa kita? Jadi tuan-tuan, jangan tunggu jumpa Ramadan tahun depan, tapi bermula daripada saat ini, ketika ini, malamnya, siangnya tuan-tuan, waktu duduk seorang-seorang ataupun duduk dengan kawan-kawan tuan-tuan, baca doa. Pakat baca doa tuan-tuan. Kalau tak boleh baca semua, baca seorang, mengaminkan doa. Kan di tengah tempat dia tak boleh, dia kata tak boleh baca, tak boleh doa seorang-seorang. Dia kata tak boleh baca doa, bukan tak boleh, dia kata doa ni lebih baik seorang-seorang, sebab dia kata permintaan kita ataupun hasrat kita ni tak sama. Mungkin betul, tapi tuan-tuan, tak salah untuk kita mengaminkan doa yang dibaca oleh imam dan juga rakan-rakan kita. Duk sembang-sembang, mari kita doa sikit. Dia kata sambil-sambil duk sembang tu, mari kita doa dulu. Tuan-tuan, doa dalam bulan Ramadan ini la turaddu, tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita laksanakan ibadat puasa itu tuan-tuan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita kena bayangkan macam mana untuk kita nak rasa kekerdilan kita depan Allah Subhanahu wa taala tu. Tuan-tuan, kita kena bayangkan kelemahan-kelemahan kita. Kita kena bayangkan dosa-dosa yang pernah kita buat dengan Allah Subhanahu wa taala. Saat itu tuan-tuan, kita akan rasa kita memang sangat-sangat memerlukan Allah Subhanahu wa taala. Bila kita rasa tentu tuan-tuan, rasa sangat memerlukan Allah itu, waktu itulah tuan-tuan, angkat tangan untuk kita berdoa. Yang isunya tuan-tuan, kadang-kadang kita tak rasa pun kita perlu kepada Allah Subhanahu wa taala tu. Kita rasa kita ada segala-galanya. Betul, Allah sebut dalam Al-Quran, kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu staghna. Manusia ni, kata Allah, kadang-kadang dia akan dia akan, bila dia kaya, dia rasa dia sempurna, dia lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan, siapapun kita, bagaimanapun keadaan kita tuan-tuan, kita jangan lupa bahawa kita adalah hamba Allah yang kerdil, yang sangat-sangat memerlukan Allah Subhanahu wa taala. Bila kita rasa kita perlukan Allah itu, waktu itulah tuan-tuan, kita angkat tangan. Kalau tengah bawa kereta, tak payah angkat tangan tuan-tuan. Kok tengah bawa kereta teringat apa-apa belum puasa ni tuan-tuan, tengah kereta teringat doa tuan-tuan, waktu tu tak payah angkat tangan tuan-tuan, kan agak-agak lah, kan punyalah nak kata doa angkat tangan, bawa kereta pun angkat tangan, itu terima petua tak habis. Doalah tuan-tuan, waktu kita bawa kereta tu pun seorang-seorang diri tuan-tuan, kita nak pergi kerja, kita doalah. Orang panggil apa? Di waktu perut kita lapar, kita duduk dalam keadaan berpuasa, kerana puasa doa orang yang berpuasa itu la turaddu, tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, jangan tunggu malam terakhir baru nak berdoa, jangan tunggu tahun depan baru nak berdoa. Ibda', maka bermulalah saat ini, ketika ini tuan-tuan, untuk kita berdoa. Manalah tahu tuan-tuan, kod-kod doa kita yang kita lafazkan di saat-saat ini, hujung-hujung Ramadan ini, Allah pandang, Allah lihat,
dan Allah nilai, tuan-tuan. Itu yang menjadi harapan kita. Banyak yang kita nak pengharapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat tadi, tuan-tuan, ayat tadi secara tak langsung nak menjelaskan kepada kita bahawa kita kena doa. Kita tidak boleh sekadar mengharapkan pengharapan yang tanpa kita melafazkan. Maksudnya doa ini, tuan-tuan, harap ya betul, tapi melafazkan, menyebut apa yang kita harapkan itulah yang dikatakan sebagai doa. Tuan-tuan, kita menyebut, kita menyatakan doa. Bila kita kata doa, tuan-tuan, doa ini ada adab-adabnya, ada tata susilanya, hamdallah, selawat kepada Nabi, memuji Allah, berselawat kepada Nabi, tuan-tuan. Itu antara adab-adab kita untuk berdoa. Tuan-tuan, kadang-kadang setengah-tengah tempat malam-malam Ramadan ini, tuan-tuan, antara imam kadang-kadang dia tak baca dah Alhamdulillah Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin, terus dia doa Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Boleh, tetapi tuan-tuan, tak berapa nak cantik. Kerana doa itu tidak dimulakan dengan hamdallah dan juga tidak dimulakan dengan memuji berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan, ketika kita berdoa, berdoalah dengan ikhlas, dengan sungguh-sungguh dan meletakkan pengharapan yang tinggi bahawa Allah Subhanahu wa taala pandang, lihat, tuan-tuan, doa yang kita baca tu. Mungkin kita rasa lama dah doa tak dapat lagi, Ustaz. Mungkin Allah tak bagi lagi. Itu dah kita berharapan husnuzan dengan Allah. Allah tak bagi lagi kot. Allah nak taruh, nak bagi yang lebih baik pada itu. Sebab apa, tuan-tuan? Allah akan bagi bukan berdasar apa yang kita minta, tetapi berdasarkan kepada apa yang Allah Ta'ala nak bagi. Tetapi tuan-tuan, kita kena nyatakan hasrat itu. Katanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tuan-tuan, insya-Allah jangan tunggu malam terakhir. Kita mulalah daripada malam ini, ketika ini, saat ini, tuan-tuan, untuk kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan ada doa yang Allah pandang, yang Allah tengok dan Allah makbulkan doa kita, insya-Allah. Jadi tuan-tuan, cukup sekadar itu sebagai tazkirah yang saya kongsi dengan tuan-tuan. Saya lontarkan tazkirah itu untuk saya dan saya kongsi dengan tuan-tuan, puan-puan sekalian tentang doa yang saya selitkan tadi ini. Jangan lupa juga doa supaya kita jumpa lagi dengan Ramadan tahun akan datang, insya-Allah. Apa, tuan-tuan, kita tak tahu. Di tempat saya, di pejabat saya, tuan-tuan, minggu ni 3 orang. Bukan 3 orang pejabat tu meninggal. Abang dan kakak-kakak mereka meninggal seminggu ni. Hari Ahad dengar orang kata ni, kakak kepada kawan kita ni meninggal, innalillah. Duk esok abang kepada kawan kita meninggal, innalillah. Duk 3 hari ni masuk pula kakak kepada abang kita, kawan kita meninggal. Nak abang kata, tuan-tuan, itulah asam garam kehidupan. Fa iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Itu, tuan-tuan, tentang ajal. Kita pun tak tahu bila ajal kita, tuan-tuan. Mungkin yang pentingnya bukan kemarilah, mungkin sehari dan mungkin akan datang, tuan-tuan. Tapi kena doa untuk berjumpa dengan Ramadan yang akan datang. Mudah-mudahan Allah beri kekuatan kepada kita untuk meneruskan sakit-baki Ramadan yang ada 1447 ini, insya-Allah. Yang baik itu daripada Allah SWT, yang tidak baik itu daripada kelemahan diri sendiri. Minta maaf. Aqulu qawli hadza astaghfirullah hal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.